Assalamualaikum, hai, nama saya Ames. Saya merupakan founder kepada Top Up Niaga Network. So saya ada buat satu post beberapa hari lepas, iaitu Vibe Mobile telah dilancarkan di Malaysia, di mana Vibe Mobile ni merupakan kerjasama bersama U Mobile. So sudah sinilah rangkaian yang digunakan ialah rangkaian U Mobile. So kita tengok kat sini website Vibe Mobile. Kat sini ada plan. Ini sekarang yang kita ada ialah prepaid plan, dan postpaid plan dikatakan coming soon. Dan juga ada IDD dan international SMS rates lah. Kita nak, biasanya kita akan tengok internet plan lah. Kat sini Vibe series untuk internet plan monthly. So dia ada Vibe 17, 27, 37 dan 47. So kat sini untuk 17 kita dapat 20GB, untuk Vibe 27 50GB, Vibe 37 200GB dan Vibe 47 300GB. So anda tengok kat sini availability semua sama sebulan. So beza dia untuk hotspot lah, sini 10GB hotspot, 25GB hotspot, 100GB hotspot, dan juga ini saya rasa kongsi lah ni, data mobile dengan hotspot dia campur. So kita boleh gunakan 300GB tu total lah. Dan juga dia ada data sharing. Kat sini tak ada apa-apa info lagi kat sini mengenai apa itu data sharing. Mungkin boleh share dengan SIM card web mobile lain atau sebagainya. So ini adalah plan biasa, daily, weekly, yearly. Harga satu pack iaitu RM5. Kemudian dia ada bagi 1GB starter internet high speed dan juga 100 reward points included. So Vibe Mobile ada sediakan reward points lah. Untuk tahu lebih lanjut, kita kena guna apps dia. Mungkin ada apa-apa yang boleh ditebus menggunakan reward points tu, saya pun tak pasti lagi. Dan dia ada beritahu lah bila dia activate, validity untuk SIM ni ialah 5 hari. So seterusnya kita kena langgan apa-apa plan lah, ataupun sebagainya kalau dah habis 1GB starter internet high speed ni. So kita nak tengok denomination untuk reload ataupun top up dia. Kat sini kita boleh tengok available denomination ialah RM5, RM10, RM30 dan RM50. So bersamaan dengan satu hari, bersamaan dengan RM1 lah. Kat sini 365 hari maksimum untuk reload yang dia beritahu kat sini. So kebanyakan plan pun dia dah beritahu dia ada unlimited call, tapi mungkin ada FUP. Tapi saya ada tengok baru-baru ni memang tak ada tulis info lagi. Mungkin selepas ni akan ada lah info berapa minit atau sebagainya. Dan dia ada data rollover, carry forward up to 100GB of unused data. Maksudnya paling tinggi 100GB lah yang dia boleh carry forward. Dan juga dia boleh convert remaining data to loyalty reward point. So dia limitedkan juga pada 100GB per plan dengan 1GB pada kadar 1 point. Okay, so kat sini adalah harga boost dia, dan tak ada apa information sangat. Tapi itulah, kita nak bincang sikit lah mengenai pelan-pelan prepaid bulanan ni. Anda boleh tengok dia gunakan nilai 7 ke ujung untuk nilai top up. So contoh Vibe 17 plan bulanan, tapi untuk dapatkan aktif bulanan patutnya kita kena top up RM30 lah untuk 30 hari aktif ni. Cara logiknya. So dia gunakan RM17. Paling-paling pun pengguna perlu top up RM20. Ataupun untuk Vibe 27 paling-paling kurang pun kena top up RM30. Untuk Vibe 37 paling-paling kurang RM40, dan 47 paling-paling kurang RM50. Tapi kita nak fikirkan balik 17 ni ianya agak menyusahkan lah, sebab kita kena top up lebih daripada yang sepatutnya. Kalau digunakan RM5, RM15, RM25, RM35 dan RM45. RM45 lebih bagus sebab denomination ni dia ada RM5 kat sini, dia tak ada RM7 pun. So itu adalah pandangan saya sajalah mengenai plan Vibe series yang dilancarkan oleh Vibe Mobile ini. So macam mana dengan pendapat anda? Adakah plan ini baloi? Kongsikan kami pada ruangan komen bawah. Itu saja, sekian, terima kasih.